Bro Rion, betul ke satu keputusan yang betul boleh selesaikan masalah hutang walaupun masalah tu besar? Betul Afiq, masalah hutang jarang jadi besar sebab jumlah dia. Dia jadi besar sebab keputusan yang salah dibuat berulang kali. Oh, maksudnya hutang kecil pun kira boleh jadi besar. Ya betul, kalau kau tangguh, lali atau buat tak tahu, hutang kecil pun boleh rosakkan hidup orang. Tapi bila kau buat satu keputusan yang betul, susun, bincang dan ikut plan, hutang besar pun boleh jadi terkawal. So, apa keputusan yang betul-betul penting sebenarnya? Berani hadapi realiti, berani minta panduan yang betul, dan berhenti buat keputusan ikut emosi. Keputusan yang betul tak semestinya senang, tapi dia tenangkan hidup korang.